Akhirnya siap. Aku pasang pintu ni. Susah amat tukar pintu ni sebab bingkai dia dah bengkok. Rumah dah sengit. Tu tak payahlah, tak fikirlah. Yang penting rumah aku dah pasang smart door lock. Buka. Ini dia. Nampak? Jom kita try. Lock. Okay. Tak boleh buka. Dia tak boleh buka kan? Tak boleh buka. First pakai cap jari. Boleh buka. Yang kedua, masuk password. Apa nak tunjuk lah, tapi memang boleh pakai password. Lepas tu, yang ketiga, pakai dia punya kad RFID dia bagi ni. Dia bagi 2. Tap kat sini, boleh buka. Nampak? Smart kan? Lepas tu anda kata bateri habis, dia ada bagi kunci juga. Kau boleh buka kat bawah ni. Ni override mode lah kalau bateri habis. So, kita buka pakai ni. Lepas tu, kalau kau tengok dia punya bateri ni, dia pakai bateri double A. Nampak kat sini? So bila pakai bateri double A ni senang, bateri habis je tukar, tak payah nak charge letak power bank kat sini lah, leceh. Lepas tu yang ni antara smart door lock paling murah pernah aku jumpa. Dia boleh juga connect dengan aplikasi dia untuk set up temporary password nak bagi orang masuk, tapi sebab aku ni rumah sendiri, bukan homestay ke apa, so aku tak connect dengan app. Boleh acah-acah mat macam hotel. So harga kau boleh check kat link bawah tu.